Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda untuk semua cerita panas dari kancah bola sepak tempatan. Perlawanan suku akhir kedua, Piala FA 2025-2026 bakal membuka tirai dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Puncak debaran, suku akhir kedua Piala FA 2025-2026. Geng bola, minggu ni medan penentuan. Siapa mara ke separuh akhir, siapa bungkus awal. Jom kita pusing cepat. Pada Selasa, 28 Oktober 2025, Kuching City lawan Terengganu dengan agregat 4-1, bakal berlangsung di Stadium Negeri, sepak mula jam 7.45 malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, Suka TV, TV OK, Sukan RTM dan RTM Click. Kuching ada bekalan selesa, tapi Terengganu pasti takkan menyerah. Mampukah sang penyu cipta keajaiban di Borneo? Selanjutnya JDT FC lawan Penang FC dengan agregat 2-1, berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, sepak mula jam 8 suku malam, live Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Harimau Selatan berdepan Harimau Kumbang, Penang datang nak balas dendam, tapi JDT pasti takkan bagi muka di SSI. Kemudian pada Rabu, tarikh 29 Oktober 2025, Sabah FC lawan Kelantan The Real Warriors FC dengan agregat 2-1, berlangsung di Stadium Likas, sepak mula jam 8 suku malam, live Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Likas bergegar, badak nak kekalkan kelebihan, tapi Kelantan datang dengan semangat pahlawan sebenar. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Selangor FC lawan Negeri Sembilan dengan agregat 4-0, berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, sepak mula jam 9 malam, live Astro Arena Bola 2, Astro Go, Suka TV, TV OK, Sukan RTM dan RTM Click. Red Giants hampir pasti marah, tapi skuad Hobin janji takkan bagi laluan mudah. 4 perlawanan, 4 kisah. Siapa bakal ke separuh akhir? JDT, Selangor, atau ada kejutan dari Borneo dan Pantai Timur? Jadi itulah dia, jadual perlawanan Piala FA 2025-2026 suku akhir kedua yang bakal bermula pada tarikh 28 hingga 29 Oktober 2025. Segala yang anda perlu tahu tentang Piala FA Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya geng.